Iaitu apa? Mereka para sahabat bila keluarnya bulan Ramadan sittatu ashhur kanu yad'una Allah sittatu ashhur ay yuballighuhum Ramadan. Iaitu mereka berdoa pada 6 bulan sebelum Ramadan untuk sampai kepada bulan Ramadan. Kan? Sebelum 6 bulan sebelum Ramadan dah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai kepada bulan Ramadan. Lepas Ramadan 6 bulan, daripada lepas Ramadan Syawal sampai 6 bulan lepas itu doa agar amalan-amalan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bila masuk bulan Rejab, bulan Syaban, lagi lah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk kepada bulan Ramadan. Dan menjadi kebiasaan para ulama bila bulan Syaban ini, orang kata bila dah 6 bulan tu buat persiapan. Kalau macam kita ni paling-paling kurang bulan Rejab tu dah ada persiapan. Sebab dah doa dah. Kan? Dan doa kita ni biasanya di Indonesia ni, bila masuk bulan Rejab kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu salah satu daripada persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Ada orang sebahagian kita mungkin lepas saja bulan Ramadan dia dah ada azam dah. Azam tahun depan Ramadan kena TikTok. Macam kita lah juga pada hari ini, contohnya apa style yang terbaru untuk buat korban. Bila lepas bulan korban je, Zulhijjah je, masuk bulan Muharram, ada yang buat apa style korban macam ni, bayar bulan-bulan kumpul. Dari segi kutu ke, dari segi bayar bulanan ke, kan? Katakan kita agak pada tahun hadapan untuk satu bahagian binatang korban 800. Kita bagi dah 12, berapa ringgit nak kena bayar? Atau kita letak 100 bulan, kan? Bayar pada surau, bayar pada AJK korban tahun hadapan. Saya nak buat korban tahun depan, supaya tidak terbeban, maka kita pun buat itu. Maksud persiapan setahun. Kan? Paling kurang kita di Indonesia untuk persiapan Ramadan itu daripada Rejab. Daripada Rejab. So kita dah ada semangat lah untuk masuk Ramadan. Kenapa kena ada bela momentum tu? Supaya bila masuk bulan Ramadan kita dah ada dia punya kebiasaan, adat kebiasaan daripada bulan Ramadan. Orang kata apa? Climax ibadah. Climax ibadah kita. Maka pada waktu-waktu seperti ini, kurang lebih dalam 20 hari lagi kita nak menuju bulan Ramadan. Paling penting kita minta apa tuan? Antaranya apa? Kita minta kita ini hiduplah pada bulan Ramadan. Satu ada ulama dia doa apa? Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku untuk Ramadan. Sallamahu li Ramadan, dan selamatkan Ramadan untuk aku. Dan terimalah amalan aku. Bermaksud apa? Nak masuknya bulan Ramadan kita minta apa? As-salimni li Ramadan. Kita hidup sampailah pada bulan Ramadan. Ini kita perhatikan bila masuk Syaban, kan? Kadang-kadang kita tengok orang ni meninggal, orang itu meninggal, orang baik-baik, kan? Tak dapat masuk Ramadan. Kenapa? Masuk Ramadan satu keistimewaan yang lain. Macam kita tengok untungnya dia meninggal pada hari Jumaat. Terus semalam dalam dunia akademik ataupun dunia ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kehilangan seorang permata ulama, iaitu Al-Habib Umar Al-Jalani, yang menetap di Jeddah dan pernah datang ke Indonesia banyak kali lah datang ke Indonesia, program-program terutamanya di Kutub. Habib Umar Jalani, antara ulama asal Yaman, dan juga dia menetap di Mekah, bermazhab Syafi'i. So meninggal pada hari Jumaat, untuk meninggal hari Jumaat. Satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada orang-orang yang meninggal hari Jumaat ini, tidak diseksa di dalam kubur. So itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mati dalam keadaan husnul khatimah. Antara ciri-ciri husnul khatimah itu di waktu yang baik, di hari yang
yang baik. Kita tak tahu waktu kita bagaimana, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Dan kita ini tuan-tuan, pada bulan ini kita sediakan persiapan kita untuk masuk kepada bulan Ramadan, dan tentulah semua sedia maklum bahawasanya puasa ini maksudnya adalah menahan. Kalau kita bicarakan dari segi bahasa syarak, menahan diri mutlaqu imsak, iaitu dari segi bahasanya kita tahan diri. Dari segi, kalau contoh kita tahan diri apa? Kita tahan diri daripada bercakap pun, itu pun kita kira-kira puasa. Seperti mana dalam surah Maryam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni nazartu lirrahmani shawma falan ukallima al-yawma insiya. Sayyidatina Maryam menyatakan apa? Sesungguhnya aku telah bernazar akan berpuasa. Puasa apa? Falan ukallima an-nas insiya. Aku tidak akan berkata-kata kepada manusia seharian penuh. Itu nazar dia. Untuk berpuasa. Puasa tidak bercakap. Iaitu munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari segi syarat yang kita faham, menahan diri daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Itu bahasa yang mudah dalam kita kata dalam bahasa kita pada hari ini, daripada subuh sampai maghrib. Dan dari segi kefarduannya pun kita semua sedia maklum bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah difardukan kepada kamu ibadah berpuasa, yakni ibadah puasa Ramadan. Kalau siapa kata ibadah puasa itu difardukan pada bulan lain, maka dia telah menjanggal ijma' ulama. Sebab puasa Ramadan telah diijma'kan oleh ulama, iaitu sebagai puasa yang wajib dalam bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini satu perkara yang menarik untuk kita melihat, banyak perkara lah dalam ayat ini kita syarahkan, tetapi dalam waktu ini untuk apa tuan? Kalau saya nak ambil satu perkara ini, iaitu kita kalau betul-betul kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan ibadah puasa ini boleh menjadikan kita orang yang berjaya, memang betul. Memang betul. Sebab apa? Daripada ayat ini Allah menyatakan apa? Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tarji lafaz la'allakum ini dalam bahasa Arab menyatakan apa? Kalimah yang pasti dapat. Boleh, memang kita akan dapat title takwa. Maksudnya kita dalam kaedah ataupun dalam kehidupan ni, apa yang kita nak sebenarnya? Kita nak apa? Kita nak mendapat title takwa ataupun keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak title Tan Sri, kita tak nak title Tun, kita tak nak title Datuk. Tapi title-title ini menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak. Tapi kalau title dunia itu seiring dengan kita menjadi hamba yang takwa, silakan, alhamdulillah. Kan? Tetapi yang lebih penting adalah apa? Untuk kita mendapatkan title takwa, orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, boleh kita dapatkan melalui ibadah puasa. Kalau kita lakukan dengan betul-betul, sungguh-sungguh, seperti mana Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan, Allah akan ampunkan dosanya yang terdahulu. Di dalam ayat Al-Quran tadi, la'allakum tattaqun, apabila kita berpuasa dengan penuh keimanan, penuh ketakwaan, pasti kita akan dapat takwa. Ini yang kita nak bincangkan, ataupun kalau kita perluaskan lagi bagaimana untuk apa dia takwa, bagaimana untuk kita memperoleh banyak lebar. Tetapi kita sebelum masuk pada bulan Ramadan, kita kena ada keazaman. Masuk bulan Ramadan kali ini, aku nak dapatkan dari takwa. Right?
Bagaimana kita nak dapatkan tanda takwa itu? Maka kita perlu ada persiapan. Apa yang antara perkara yang boleh kita lakukan. Pertama tuan-tuan, kita bila masuk bulan Ramadan, nak masuk bulan Ramadan, kita hilangkan perkara-perkara yang boleh mencegah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Iaitu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay? Kita semua berdosa. Dan pada bulan Syaban ini kita banyakkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lipat gandakan. Pada bulan Rejab, ingatlah dulu kalau bulan Rejab, para ulama nyatakan Rajabun syahrullah. Bulan Rejab, bulan Allah Subhanahu wa taala. Antara signifikan bulan Allah itu, ulama buat apa? Dia baik memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Itu zikir dikatakan ulama amalkan itu zikir bulan Rejab 70 pagi 70 petang. Apa dia? Maka ulama ini beristighfar memohon keampunan daripada bulan Rejab. Maka bulan Syaban kata ulama Syaban syahrul Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita perbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan bulan Al-Quran. Kita bina daripada istighfar kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan nanti kita baca Quran. Maksudnya apa? Bila bulan Rajab kita dah istighfar, dah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syaban kita lipat gandakan keampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dan yang dinyatakan di dalam kitab Lataif Ma'arif, Ibn Rajab menyatakan apa? Kisah Muhammad bin Harun Al-Balkhi menyatakan apa? Dia ini seorang yang suka minum arak. Suka minum arak. Sampai bulan Syaban dia jumpa mak dia tak suka. Bahasa mudah dia, mak dia kecil hati dengan dia dan menyatakan perkara-perkara yang tidak baik, berhentilah dan sebagainya kan, minta. Dan Sayyidina Harun ini bertaubat pada bulan Syaban kan, sebab nak masuk bulan Ramadan dah. Nak masuk bulan Ramadan. Dan sehinggalah hari terakhir pada mak dia digeram kan, sampai hari terakhir bulan Syaban tu Harun Balkhi ini pun masih lagi mabuk. Kan seorang mak ni tengok anak tak betul, dia rasa macam kecil hati kan, cakaplah dia macam taubatlah kan. Dan dia mendengar. Dan akhir Syaban tu dia kita ini belum, jangan tunggu sampai akhir Syaban tak apa nanti bawa aku taubat. Susah kita. Susah kenapa? Susah kita bila kita dah biasa dengan sesuatu rutin yang tidak baik, kita nak tinggalkan tu yang payah. Kita cakap memang sekarang taubat, tapi nak tinggalkan rutin tu yang payah. Contoh. Macam orang yang tak biasa bangun pagi, kan? Dia nak bangun pagi, payah. Macam tuan-tuan, kita semua ni dah biasa bangun pagi. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita. Kan Allah mudahkan kita. Kalau tidak, tatajafa junubuhum 'anil madadi'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang beriman, tatajafa junubuhum, iaitu mereka ini menjauhkan daripada tempat tidur bermula sebelum subuh. Sebab apa? Adat kita bila waktu malam suka untuk berada di tempat tidur. Kan kita sedar pukul 4, kejap lagi tarik selimut ni. Betul tak? Rupa-rupanya sedar lagi pukul 5, tarik lagi selimut. Mungkin kalau yang rumahnya ada aircon, mungkin pukul 4 sudah sibuk sangat, tutup aircon kejap. Kan? Ingatkan kejap ni balik, terlelap balik. Bangun pukul 5, terjaga pukul 5. Tarik balik semua, letih lah. Bangun pukul 6.30, ya Allah terlepas nak berjemaah di surau. Kan? Tapi kalau yang mana
Dia tak kisah ya. Bangun pukul 7, pukul 8. Maka dia tak heran perkara. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan apa? Allah memuji orang yang menjauhkan daripada tempat tidur, bermula daripada waktu qiyamul lail ni, waktu sebelum subuh ni. Sebab tu kita ni ada adat yang baik, teruskan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Kita elakkan, hilangkan benda-benda yang boleh mencegah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf kepada mak ayah. Taubat tadi kan. Yang kedua, minta maaf kepada mak ayah kita. Minta maaf kepada kawan-kawan kita. Waktu inilah kita nak kosong-kosong tu tak? Bukan selamat hari raya, maaf zahir batinnya, kosong-kosong. Kan? Bukan waktu itu je. Sekarang buktinya apa? Kita secara non-verbal lah orang kata, tak bercakap pun. Lepas mayang kita bersalam kan, Sallallahu ala Muhammad. Itu sebenarnya signifikan kita minta maaf kan? Dan kita orang beriman, bila kita minta maaf, kita taubat, kita berazam tidak ulang balik kesalahan kita kan? Hari kita jumpa Tuan Haji ni, minta maaf. Non-verbal, kita tak cakap kan? Tetapi dari segi kefahamannya, dari segi understandingnya, MOU tu semua. Maksudnya bila kita dah sadar, bila kita dah minta maaf, keluar surau, keluar masjid, jangan pergi mengumpat balik. Jangan pergi cakap pasal orang tu ni, banyak buat salah. Dia faham. Macam kita, kalau contoh kita jual beli, jual beli contoh, kita bayar. Kita tak cakap saya beli, saya jual. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita cakap itu kan. Tapi kita dah faham. Sebab tu ulama dia kata ada fiqh bai' mu'athah. Kita tahu kita bila beli barang, untuk saya bayar untuk beli air mineral, bayar katakan RM1 dan kita ambil barang. So kita tahu jual beli itu terhasil. Keredaan itu ada. Macam itu juga kita sebenarnya bila kita salam ni, adalah untuk kita bermaaf-maafan. Walaupun non-verbal. Bila maaf, kita keluar, kita tak ada perasaan sanksi lagi dengan sahabat-sahabat kita. Kita mudah kan? Ini yang masyarakat kita kadang dia tak berfikir ke arah itu. Kan? Kita selalu dengar cerita-cerita kalau dalam surau, dalam masjid, orang ni tak betul, orang ni tak betul. Contohnya kan, memang kita ada kesilapan, memang kita ada kekurangan, dan memang kita ada perkara yang berlainan kita punya keinginan. Tak semua orang sama memang. Tetapi dengan kita kepelbagaian itu kita meraihkan. Kita meraihkan. Dan kita bercakap perkara-perkara atau kita tak puas hati, kita mengumpat dia dan sebagainya. So kita ketika lepas sembahyang kita bermaaf-maafan. Kita bersalaman itu simbol kita bermaaf-maafan. Dan salam ini Nabi SAW kata dosa akan gugur. Dosa akan gugur. Nanti masuk pula satu bab. Nabi sembahyang lepas sembahyang Nabi bersalaman tak? Ini masuk pemikiran lain pula. Kan? Nabi tak buat, maka bila Nabi tak buat tak boleh bid'ah, salah. Bukan gitu. Dan ulama kita sangat halus. Ulama kita sangat menjaga perkara-perkara seperti ini. Untuk apa tu kan? Untuk bagi memastikan masyarakat ini kita ini kuat. Hari ini alhamdulillah kita lihat surau masjid ramai orang. Kan? Tetapi kesatuan di dalam masjid surau itu, jemaah-jemaah ini kadang-kadang rapuh. Kita tengok salam elok. Lepas tu ada makan tetapi kenapa masih lagi ada masalah-masalah hati? Kan? Masalah-masalah tidak boleh menerima kepelbagaian perbezaan kita. Kan? Kalau dari segi dasar yang orang kata red flag lah. Hudud yang Allah SWT gariskan itu dilanggar, itu kita red flag. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau benda itu sebagai penambahbaikan, kita terima. Kita terima. Sebab tu dalam konteks ini saya lebih nak kalau kita sesama orang yang dah biasa datang surau masjid, kuatkan ukhuwah kita pada bulan Syaban. Supaya kita nak masuk bulan Ramadan dalam keadaan tidak ada dosa.
Tidak ada apa-apa kesalahan, tidak ada apa-apa gantungan kita, iaitu kesalahan kita itu, dosa-dosa kita itu dengan orang lain. Sebab bila kita hidup bermasyarakat, tuan-tuan, memang pasti ada kekurangan. Dan saya pasti ada kekurangan. Bila kita dah hidup masyarakat, contohlah, maaf cakap, saya dia lebih muda daripada tuan-tuan semua. Contohlah, kan? Ucapan saya, kata-kata saya mungkin boleh menyinggung hati tuan-tuan. Walaupun saya rasa saya cakap biasa saja. Kan? Ustaz dia baik pula. Kan dia, itu kita risau. Boleh menyinggung hati orang lain. Itu dah orang kata kekurangan pada diri saya. Sebab tidak pandai menjaga hati orang lain. Sebab apa? Kadang-kadang orang-orang yang lebih berusia ni, dia beritahu saya, dia tak tahulah macam mana. Dulu jiwa ni keras juga, rock. Tapi bila tua-tua ni kata mudah sensitif dia. Orang cakap sikit sensitif, kan? Sedangkan tak takut, tapi dia rasa gitu. Contohnya, maka kita tak tahu. Kalau setiap orang ni berbeza-beza, kan? Maka kita kena sentiasa minta maaf. Walaupun nampaknya cakap dah elok dah rasanya, kan? Tapi terasa juga, kan? Terasa juga. Itu kita dalam kehidupan masyarakat tak lari daripada perkara ini, kan? Okay? Yang kedua, memperbanyakkan niat soleh yang baik sebelum masuk bulan Ramadan. Niat yang soleh ini biasa kalau kita ini terjemahkan apa sesuai pula kita dengan tahun baru. Kalau dalam syarikat dia akan buat town hall, dia akan buat perbincangan apa keazaman tahun ini. Ada 7. Syarikat tu nak ke mana? Apa yang dia nak bawa? Kalau melibatkan apa keuntungan, berapa untung dia nak buat? Itu pada awal tahun sebelum dia pergi perkara yang lebih agresif. Begitu juga dengan kita pada bulan Ramadan, pada bulan Syaban ini sebelum masuk bulan Ramadan, kita ada niat yang baik. Tahun lepas khatam Al-Quran 3 kali contoh. Tahun ni cubalah 4 kali. Cuba naik sekali, naik 1 kali. Contohlah kita ada niat yang baik. Baru daripada niat yang baik itu kita akan letak apa tu? Khutbah. Kita akan ada strategi. Ini dalam kehidupan dunia kita pun buat macam tu. Takkan kita nak buat macam tu dalam urusan akhirat kita, tak boleh. Contoh, kita nak khatam Quran 4 kali. Nanti akan kata, tak, Nabi khatam Quran pada bulan Ramadan 2 kali je maksimum. Kita sempit pandangan tu, kan? Kau buat 4 kali, siapa yang ajar tu? Nabi pun tak buat 4 kali. Nampak tak? Ini pemikiran yang bila dia kata yang hanya kita boleh buat yang Nabi buat saja. Lebih itu tak boleh buat. Kan? Lebih itu tak boleh buat. Ini orang kata apa? Manhaj yang apa? Yang lompong, yang tidak solid. Macam itu ulama-ulama kita membenarkan. Tidak ada masalah. Nak khatam Quran 10 kali, nak khatam Quran 60 kali. Terbukti Imam Syafi'i dan sebagai riwayat Imam Abu Hanifah juga pada bulan Ramadan. Imam Abu Hanifah pada sebelum Ramadan, pada bulan Syaban dia khatam Al-Quran sehari sekali. Masuk bulan Ramadan dia khatam Al-Quran 60 kali. Sebulan. Maksud 2 kali sehari. Kalau kita tengok tu kan, kalau kita jauh macam dia lagi pandai daripada Nabi pula. Ini yang golongan-golongan yang berfikiran sebegini, dia apa tu kan? Dia menganggap kita ini buat lebih supaya kita lebih pandai daripada Nabi. Jauh sekali kita tidak fikir begitu. Sama sekali, jauh sekali. Bahkan para ulama kita mengajarkan apa? Fastabiqul khairat, belum-belum melakukan kebaikan, amal. Melakukan amal ini, belum-belum melakukan kebaikan ini, adalah dituntut kepada kita sebagai seorang mukmin. Tapi kalau dia kata berpada, kalau zikir istighfar sehari pun boleh 100 maksimum. Dia kata kalau buat 1000 ini Nabi tak pernah ajar. Baru ni ada orang banyak yang pergi umrah. Dia kata dia berjumpa dengan seorang syekh. Dia kata dia rasa seronok jumpa orang Arab pasal itu. Apa pesan dia? Pesan dia jangan melakukan apa yang Nabi tak buat. Betul. Dia kata apa? Jauhkan kalau orang kata apa, buat zikir 1000. Kenapa? Nabi tak pernah suruh buat 1000.
Jangan jual. Dia kata je macam tu. Bukan maksudnya tak boleh buat 1,000 saja. Kan kalau dia berpahaman tak boleh buat sehari 1,000, maksudnya dia miskin. Kan kefahaman dia tidak betul. Dia betul Nabi suruh buat 100 contohnya. Istighfar 100 saja. 70 kali je sehari. Itu pada hak Nabi SAW. Tapi kita ini ulama kata selagi mana tidak ada larangan, kita boleh buat. Dan kita tidak merasa dan kita ini lebih baik daripada Nabi SAW. Kan? Urusan akhirat kita dalam perkara-perkara sunat seperti ini tidak ada halangan. Sebab tu kalau kita tengok ulama salaf, kalau kata berpegang kepada ulama salaf kan, ulama dulu buat perkara yang lebih daripada Nabi SAW. Kerana apa? Kerana mereka berlumba-lumba. Allah katakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun, Allah ceritakan dalam ciri-ciri orang mukmin, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyrikun. Sehinggalah apa? Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Iaitu orang beriman ini ciri dia apa? Yusari'una fil khairat, bersegera. Sar'a ni bersegera dalam keadaan berlumba. Wa hum laha sabiqun, mereka ini suka berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Bukan itu saja, Allah rakamkan juga sifat berlumba melakukan kebaikan ini adalah sifat para anbiya alaihi salatu wassalam. Para nabi ini berlumba untuk melakukan kebaikan. Apa dia? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Itu ceritakan tentang sifat para anbiya alaihi salatu wassalam ini. Allah katakan mereka ini sentiasa berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Sebab itulah para anbiya ini dia jealous. Dia jealous tengok umat Nabi SAW dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Baru lepas kita memperingati peristiwa itu kan, tak salah kita nak ingat lagi waktu pagi itu. Contoh, ketika mana kefarduan solat itu telah diterima oleh baginda Nabi SAW, dan Nabi turun kembali ke langit yang ke-6. Nabi Musa AS tanya, apa kau dapat? Ibadah solat 50 waktu. Tak boleh kan, berat ni, berat nandang kau kata dengan kan tak kuat. Pergi minta kurang. Gila Nabi pun minta kurang. Naik turun. Setiap kali kurang 5 kan? Sampai yang 5 dah. Sampai 5 yang sekarang pun Nabi Musa AS kata, pergi minta kurang lagi. Laqad istahyaitu, aku dah malulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tu nak? Zaman Nabi Musa pun, Nabi Musa AS dikatakan syariat sembahyang 2 waktu. Sembahyang berapa waktu? 2 waktu. Itu pun tak kuat. Apatah lagi kalau umat Nabi Muhammad SAW ini yang lemah. Nabi Musa tu lemah ni kan, tapi dapat di 2 waktu. Confirm ada yang ini kan. Lepas tu Nabi Musa suruh minta balik kurang, tapi Nabi Muhammad SAW tak. Kerana apa? Kerana antaranya malu satu hal. Yang keduanya kerana kemuliaan umat Nabi SAW. Mulia kan. Ini lebihnya kita dengan umat yang lain. Contohnya kan, ini lebihnya kita dengan umat yang lain. Aku nak dapat lebih. Kalau asal-asalnya Nabi SAW nak buat 50 waktu, tak ada masalah. Nabi terima kan, Nabi terima 50 waktu itu dalam keadaan apa? Antara lain nak memberikan dia Nabi SAW itu melakukan amal lebih. Umat Nabi SAW pun dapat yang lebih. Tapi dengan karam mulianya Allah Subhanahu Wa Taala, pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dah dikurangkan sehingga 5 waktu, pahalanya tetap 50 waktu. Allahu Akbar. Kan? Ini sebab apa? Berkat Nabi SAW dan kita ni kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikategorikan sebagai umat terbaik seluruh zaman. Umat terbaik, baik zaman Nabi Adam, baik zaman Nabi Ibrahim, baik zaman Nabi Musa, zaman Nabi Nuh. Kita yang terbaik.
Okay? Sebab tu kita buat persiapan Ramadan ini, kita buat khutbah, kita buat strategi itu untuk apa? Untuk pastikan Ramadan kali ini kita lebih berkualiti. So, tuan tulis. Biasa kalau kita buat strategi ini, kita tulis. Betul tak? Tak boleh main ingat-ingat je. Kalau tidak, dia akan lupa. Ini yang kita mungkin lah tuan-tuan. Mungkin bila masuk satu Ramadan, tak terkecuali lah saya rasa AJK surau sini. Bila masuk ni dah bincang untuk Ramadan. Dia bincang apa? Kita nak kena beli sejadah baru ke tidak? Nanti melempah lah kat luar. Kan? Pokoknya sejadah baru digunakan untuk 5 hari pertama sehari. Kan? Malam pertama buka. Sampai tak ada mungkin yang kata, bila malam pertama tak pergi tarawih rasa macam berdosa pula. Dan mungkin juga bila malam kelima, malam ketujuh, dia tak nampak dah, tak tulis sebab tak ada keazaman yang betul-betul padu. Suatu bila keazaman ini, bila kita nak tahu apa, nak kena tulis supaya kita sentiasa ingat. Kalau boleh tahun ini tak nak tinggal solat tarawih. Tahun ini sekian-sekian. Apa kan azam kita. Menjadikan kita kalau kita ada jemputan, contohnya jemputan buka puasa, buffet Ramadan. Tak kisah kalau tuan-tuan pergi tempat kerja ke apa kan. Bila pergi, tengok balik rumah dipampang, tahun ni tidak tinggal tarawih. Ya Allah, aku tak tarawih lagi. Kan? Bila tarawih, maka pula kita balik rumah laksanakan solat tarawih. Ini penting tuan, untuk kita tulis apa keazaman kita. Dan surau masjid pun pasti dia ada perancangan dia nak buat apa. Biasanya orang kata dia macam tahu-tahu sudah juga. Kan? Ini kekurangan kita. Tapi kalau kita ada upgrade, contohnya biasa sini tarawih habis berapa kan? Haji habis tarawih berapa? Sini buat 8, 20 contohnya. Kata habis berapa? 9.30 habis. 10. Berapa habis? Biasa. Yelah, biasa tarawih habis pukul berapa? Time 10. 10. Habis meeting. Habis meeting 10. Katakan tiba lah. Masuk mesyuarat kan, ini mesyuarat AJK lah. Ini masuk AJK belum lepas kat luar lagi betul. Mesyuarat kabinet syurau. Masuk AJK tahun ni kata imam, kita tak habis tarawih pukul 11. Saya makan. Awal lagi makan. Kau biasa 10. Nanti orang tak ada. Kita fikir tu kan. Kalau buat pukul 11, lagi orang tak ada. Kalau habis pukul 11, lagi orang tak ada. Maksudnya saya nak ajak untuk kita, ada tak untuk kita upgrade amalan kita. Sedangkan kita tahu bulan Ramadan ni bulan ibadah. Kan? Kita tahu bulan Ramadan ni bulan ibadah. Tak baik sebab kita kurang. Kita persiapan ke arah itu kita kurang. Kita kena akui. Saya termasuk kelas saya pun kurang. Kan termasuklah diri saya. Lepas tu kita cakap ni untuk apa? Orang kata apa? Biar kita gembar-gembur dulu. Cakap tu supaya ada perasaan itu akan datang. Tak apalah 10-15 tahun akan datang, barulah ada perasaan untuk kita tambahkan ibadah kita pada bulan Ramadan. Sebab antara syiar bulan Ramadan apa dia tuan? Antara syiar yang Nabi nakkan pada bulan Ramadan, rumah-rumah Allah SWT, masjid surau ini pada malam sentiasa terbuka, sentiasa bersinar, sentiasa ada orang ibadah. Yang terbaik kalau contoh kita mampu daripada maghrib sampai ke subuh, kita ni surau kita ni sentiasa ada aktiviti. Itu yang terbaik. Tapi kalau macam kita bulan-bulan lain lepas isyak tutup lah kan. Ini sampai pukul 10 adalah upgrade dia kan. Sekarang ni kita nak upgrade lagi. Maksudnya begitu. Kita dah cantik lah, kita nak cantikkan lagi. Macam surau kita dah cantik lah, ada kipas, ada aircon. Kata tak sejuk, tambah lagi aircon kan. Kapat dah elok lah, kita letak perfume kan. Kita nak upgrade kan, untuk orang yang kita rasa macam lebih strong. Itu yang keutamaan pada bulan Ramadan. Nabi SAW memberikan syiar ibadah sunat dilakukan di surau dan masjid. Ini rata-rata orang tak setuju kan. Saya cakap ini untuk tambahkan ibadah ni, orang tak setuju. Tambah masa ibadah tak setuju. Bukan yang jemaah AJK pun dah tak setuju.
AJK pun dah tak setuju. Dan Tok Syah kata, habislah kerja, nak balik puan apa? Kan, nak balik puan apa? Dia senang je. Kalau ada kemampuan lebih, okay, tak apa, kita bayar siap lebih sikit tau. Bulan-bulan Ramadan bayar lebih sikit. Berapa lebih? Setakat RM50 apa nak. Sekali kata RM5,000. Dia kata boleh. Dia buat itu je. Kan? Contohlah kan. Jadi bergantung kepada situasi setempat. Sebab tu bukan mesti buat sekarang tu tak mesti. Kita kena bina itu dan kita kena ada keazaman di dalam setiap jemaah kita. Dalam setiap jemaah kita. Bukan seorang je nak buat, tak boleh. Okey. Yang seterusnya menjadikan bulan Ramadan ini lebih baik daripada bulan yang lepas. Tahun lepas. Itu. Kita punya keazaman. Dan yang seterusnya persiapan kita pada bulan Ramadan, kita kena belajar, ulang kaji. Saya yakin dan pasti di tempat-tempat kita ini pun berdekatan. Kalau surau tak buat, pasti ada masjid ke sekitar kita ni buat. Saya difahamkan di masjid Sri Pundang nanti akan ada daurah, ada daurah fiqh Ramadan dan sebagainya. Kalau tuan-tuan ada di lapangan, pergi untuk belajar. Supaya apa? Supaya kita tahu apa keistimewaan bulan Ramadan. Kita ni manusia ni kadang-kadang dia perlu apa? Dia perlu tahu ada keistimewaan. Barulah dilakukan secara yang terbaik. Okey. So itu yang terakhir, dah 7.40. Saya ingat nak 7.30 je. Lebih lah. Dah terlebih, saya minta maaf. Tuan-tuan pun dah bunyi ke apa. Biasa sarapan terus kan. Biasa lepas subuh dah sarapan kan. Ini ustaz ni lama pula kan dah datangkan. Lama untuk subuh, lepas ni tak lagi lah. Kan? Saya minta maaf kan. Saya tengok, saya memang biasa kalau di jam-jam ni saya pandang juga kan. Saya cuba tengok jam. Okey. So mudah-mudahan ia membantu kepada kita kepada pada bulan Ramadan akan datang ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala bantu ahli keluarga kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita yang terbaik, terima amalan kita dan matikan kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Azza wa billahi taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baca sekitar sebentar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.